Assalamualaikum. Salam. Ni kau dekat lagi ke dah balik Sabah? Dah balik Sabah. Macam kau terlepas flight? Ya, terlepas flight. Lepas tu apa? Aku beli flight baru. pukul berapa tadi? Pukul 1.30. Gampang. Aku tanya tak reply. Tak lah apa, sebab tadi busy. Lepas tu kau pergi airport naik apa? Naik GRAB. Aku call kau ni ada sebab. Tapi aku takut. Takut benda? Lah, selama beberapa hari kita sama-sama kan. Apa dia? Bila? Baru-baru ni? Tak adalah. Dari first yang aku jadi sementara. Sampailah kemarin tu. Aku rasa dah sebulan dah kot. Tak adalah hari. Dah sebulan. Lepas tu? Apa ni? Tiba-tiba pula takut-takut nak cakap. Aku rasa aku jatuh hati dengan kau. Payahlah kau. Kenapa? Ingat aku percaya. Betul lah dah. Kau kenapa? Tipu aku yang tak percaya. Tak percaya aku. Aslah. Tapi entahlah. Aku rasa macam lain kalau nampak kalau pandang muka kau lagi ni. Aduh, tak payahlah kau nak menipu aku. Menipu apa? Tiba. Tak ada maknanya. Hey. Aku tak rasa kalau kau suka betul kau nak luah dalam telefon. Aku malu nak cakap dalam depan. Sorry lah ganggu kau. Sorry asal aku menggigil. Sorry. Okay, bye. Assalamualaikum. No. Dah. Aduh, ya Allah lainnya dirasa. Oh, begini lepas rasa. Aku jujur lah. Aku tanya kau. Kau sebenarnya betul-betul berasa kat slide. Betul tak? Yeah. Sejak kau dengan dia, aku tengok kau dah lain dah. Kau betul ada. Tak. Kau jujur lah. Kau jujur hati. Kau jujur dulu. Kau jawab. Okay, kita jawab serentak. Kau ada hati dengan Aisyah? Okay, kita tak. 1, 2, 3. Tak. Kau jawab apa? Tak. Tak lah.